warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan hadis-hadis Mishkatul Masabih pada muka surat 179, hadis 478. Hadis ini telah kita bincang minggu lepas sebagai sambungannya pada muka surat 180, iaitu perbahasan mengenai air telaga. Perbahasan mengenai air telaga. Maksudnya di sini air telaga tu kalau berlaku apa-apa kecemasan lah, misalnya masuk najis ke, lagu mana kedudukan dia tu. Itu dari sudut fiqh, itu yang dimaksudkan perbincangan mengenai air telaga. Hanafiyah, yakni tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi mengatakan apabila jatuh haiwan yang darahnya mengalir ke dalam telaga, maka ada 3 keadaan. Jadi jenis haiwan tu jenis yang ada darah, dan kalau luka dia tu dia boleh mengalir darah dia. Maknanya semut tu tak termasuk lah. Lepah, cik, apa tu tak termasuk. Itu binatang juga. Tapi dia tidak dikatakan mengalir. Kalau air itik tu, tu kira mengalir tu darah tu. Mana darah dia mengalir, dia boleh, kalau luka dia akan keluar. Bertitik. Bahkan kalau banyak sampai perekat mengalir darah. Binatang jenis tu kalau masuk dalam telaga, maka ada 3 keadaan. Untuk menetapkan hukum, dia kena tengok 3 keadaan. Keadaan yang pertama, badan binatang itu telah kembung dan telah berkecai, yakni terpisah anggota-anggotanya, cabut bulu-bulu dia ke. Mana kalau begitu keadaan binatang yang dimaksudkan itu jatuh, maknanya lama lah jatuh. Sampai perut tu pecah, kita kata. Bulu pun cabut. Maknanya orang panggil zat tubuh itu ada kerek, dia panggil dah. Hak tu pun jadi najis juga. Apa tu? Sebab najis itu dia telah meresap ke dalam air, jadi sebati dengan air. Itu keadaan yang pertama. Ni paling berat lah. Jadi apabila mampu untuk dicedok keluar ke semua air telaga, kena buang semua. Ni berat kalah lah. Kalau air telaga tu memang dia punya mata air tu banyak, nak timbul. Kalau lah ni boleh guna enjin tu, boleh kira lah sikit. Ni berat lah. Tapi kukuk mana pun perlu dicedok keluar keseluruhan air telaga. Maka air tidak akan menjadi suci melainkan dengan dikeluarkan semua air itu, sehingga air itu keluar air daripada mata air hak baru. Jika tak boleh buat begitu, maka akan menjadi suci dengan dikeluarkan 200 timba air. Sebelum mengeluarkan air, terlebih dahulu mesti dikeluarkan bangkai itu. Mayat ke, kalau manusia ataupun bangkai haiwan itu kena keluar semua dengan bulu, dengan hak mana-mana ada sakit baki tubuh dia yang hancur tu lah. Baik, kita baca dulu lah. Kita baca sini dulu. Itu hak yang pertama, kategori yang pertama. Kategori yang kedua, mati di dalam telaga itu haiwan yang darahnya mengalir juga. Sama-sama darah mengalir, tetapi fizikal dia dalam keadaan baik. Mana tidak kembung lagi badan dia, bahkan tak cabut lagi anggota tubuh dia tu. Maknanya masih tak hancur lagi lah, tak elah lagi, kita kata. Bulu pun tak cabut lagi. Maknanya kira-kiranya zat tubuh dia tu tidak meresap dalam air lagi. Itu keadaan yang kedua. Maka untuk keadaan yang kedua ni ada 3 keadaan pula, 3 gambaran pula. Yang pertama, jika yang jatuh Tuhan ini tak kembung lah, tak kembung, tidak rosak lagi tubuh tu, maknanya baru jatuh, mati dah. Kalau binatang tu mapuh dah tu, cuma tidak berlaku apa-apa lagi pada fizikal dia tu. Katakanlah yang jatuh tu manusia, biri-biri atau kambing, sama ada kecil atau besar tak kira. Manusia, biri-biri atau kambing, jenis binatang jenis gini, lembu kau, kerbau kau, tak kira lah. Hak jenis sahih besar gini.
maka hukumnya sama dengan keadaan pertama. Mana kena ke dia? Kena buang semua air. Kena buang semua air. Walaupun tak acuh. Serupa dengan keadaan pertama tadi. Sebab binatang ni bersahih besar. Baik. Tetapi kalau haiwan yang jatuh tu haiwan yang kecil, seperti burung pati ke, ayam ke, kucing ke, kena ingatlah hak ni maknanya bukan sepakat ulama ni. Sebab tanda kata kita nak baca dulu ni. Kucing ni, saiz kucing ni pelbagai. Kucing hak besar kita tengok besar. Lagu mana tu? Nak burung pati dengan kucing tu tak berapa nampak tu. Baik, tak apalah. Ni kita secara umum dulu. Sebab tu pasti anda buat kesimpulan. Jadi kalau haiwan yang kecil seperti burung merpati, ayam, kucing dan yang seumpama itulah, apabila jatuh ke dalam telaga dan mati, tetapi fizikal dia dalam keadaan baik lagi, belum kembung lagi, bahkan anggota-anggota sama ada bulu ke ataupun mana-mana anggota masih dalam keadaan baik, yang mana belum terpisah lagi anggota, tak cabut lagi, bulu-bulu pun tak cabut, maka air telaga kena tunggu dulu. Sebab benda ni benda nak ayatnya nak pastikan bersih. Lepas tu sah lagi, ayat perlu ditekankan, lepas ni kita akan sebut lah, dia isu air tu bukan muntah najis saja. Takut ada bakteria, takut ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan jadi berpenyakit. Boleh jadi tu. Baik, tak apalah, kita tengok lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, haiwan yang lebih kecil daripada burung pati, ayam, kucing, misalnya tikus. Seumpama tu, inilah masalahnya, tikus ni ada hak besar. Kucing lagi tengok. Tikus tu. Gedabek dia pula dengan kucing. Lepas tu, jadi kecil lah ke mana? Benda iktibar, benda yang tidak berbabit tu. Tak apalah. Kita kira tikus ni tikus kecil biasa. Maka air telaga tetap jadi najis juga bila dia jatuh. Walaupun tak kemur pun, tak hancur pun. Bila dia jatuh dan dia mati, dia sebagai bangkai, maka jadi najis juga air. Maka air telaga itu telah jadi mutanajis dan tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Melainkan dengan mengeluarkan 20 timba air daripada telaga itu. Tidak ada beza pada besar dan kecil, melainkan manusia, ayam dan tikus, kerana disebut oleh nas secara khusus. Adapun selain daripada 3 jenis sebut, hukum yang kecil sama dengan besar. Dia nak ayatnya gini ya sebenarnya, mudah ya bahasa dia. Mula ni kita boleh cek belakang. Dia gini nak ayat. Tak kira lah sama ada hak sahih hak mula-mula tadi. Ni kira ni kita ambil bahagian pertama, jatuh tapi anggota tak rosak lagi, tak lama, tak pecah huruf, tak cabut bulu, maknanya fizikal tu dalam keadaan baik. Manusia ke, jenis-jenis hak manusia biri-biri kan, jenis sahih besar ataupun hak pertengahan, burung merpati, ayam, kucing ataupun hak kecil, tak kira, semuanya akan jadi najis hari itu. Hak tu dia nak ayat mula-mula sekali. Bila mati akan jadi najis hari itu. Bila jadi najis, nak buat lagu mana tu? Air tu perlu dibuang. Kalau binatang tu saiz dia seperti hak mula-mula seperti manusia, beri, lembu, kambing, hak ni kena kering. Kena buang keseluruhan. Tapi kalau saiz sederhana seperti burung merpati, dia kata 40 timba. Tak kira saiz lagu mana pun. 40 timba. Lepas tu kalau kecil seperti tikus atau lebih kurang gitulah. Hak tu kena 20 timba. Dia tak kira beza besar kecil. Dia kira saiz. Secara umum gitu ya. Itu maksud dia. Maknanya hukum hak perlu kita pegang mula jadi najis itu. Tak kira saiz pertama ke, saiz pertengah ke, saiz jadi najis. Bila najis nak buat lagu mana? Kalau hak saiz tadi kena kering semua. Kalau saiz hak manusia, lembu, beri, badak semua, gajah jatuh tu. Tak kira gajah kecil, gajah tak kira. Saiz mula-mula dia kena kering. Tak apalah. Gitu. Anak saya boleh faham tu mudah tu. Gitu maksud dia nya. Tapi kalau hacur dah kena pakai mula-mula tadi. Tak kira lah. Kucing kalau hacur ke walaupun kecil tak kira. Tetap kena kering air tu. Kena buat semua kena kering. Tu. Baik. Habislah tu. Hak yang ketiga. Kategori yang ketiga. Haiwan terjatuh ke dalam telaga. Hak ni sebenarnya hadrat. Lepas ni pun dia ada sebut secara rekah. Telaga tu sama mana pula. Selepas ni dia akan kita kembali pada 2 kulah tu lah. Ataupun lebih. Mengikut kita bincang sebelum ni. Kalau dalam konteks mazhab Syafi'i. Air perigi ni mana 2 kulah lah. Tapi tak semesti ada kadang air perigi tu. Kadang-kadang bila timur tu tak. Kadang-kadang 3 saiz timur ya. Rapat dah ke dasar dia. Mana mungkin tak cukup 2 kulah itu. Tak apalah hak ni kita biar lepas ni dia bicara. Mana kiranya air banyak lah ni. Kalau air sikit mana boleh timur sampai 200 timur tu. Mana air banyak kat lah tu. Baik tak apa tu. Hak tu kira selepas ni. Secara umum dulu. Sebab dia apa dia guna bi'run telaga tu. Sebab zaman Arab ni bila kata telaga ni memang lebih 2 kulah. Istilah bi'run tu.
Kalau bor besar kita gali bor sikit jeluk tu, walaupun atas tanah. Misalnya tanah liat kita buat kecil gitu, air ada sokmol. Tu dia tak lagi 2 kolah tu. Bi'ro ni sumur lah. Mana lebih 2 kolah. Itu maksud dia. Dia iktibar gitu. Baik. Yang ketiga, kategori yang ketiga, haiwan terjatuh ke dalam telaga. Kemudian keluar dalam keadaan hidup. Tak mati. Ngakak naik. Ataupun tu yang dia dah ikat tuak naik, hidup lagi. Dah semelih. Kalau cedera. Kalau tak cedera pun, lepas dia mentah dia hilang penipala tu, dia boleh jalan pergi. Hidup mana-mana. Tu pula. Tak mati. Haiwan itu, dia ada dua perkiraan pula sini. 2 iktibar. Iktibar pertama, haiwan itu ialah haiwan jenis najis aini. Zat dia tu najis. Tak kira lah. Semelih. Melih. Kalau tak melih. Memang dia najis zati. Secara aini tu. Supaya khinzir tu. Khinzir tak nak jadi bangkai najis. Memang dia tu najis dah. Itu maksud dia nya. Kalau lembu ni masa hidup tidak najis. Kalau mati dengan tidak disembelih tu baru najis. Ni tak ni. Memang dia tu najis dah. Hidup kau mati kau tak kira. Supaya khinzir misalnya. Khinzir ni ke dia? Kita tahu belakang. Jadi bahasa Arab tu. Babi. Sedap bahasa Kelantan tu. No. Di bahasa Kelantan nanti tengok sebut babi kau dia jadi penuh mulut. Makrak dia tu memang rapat jik. Tapi dia bunyi tak sedap lah. Sebab tu tokar tu dia bunyi sekir, selengor bunyi tu. Dia sebabkan babi tu tak. Mana khinzir? Maka hukum dia perlu dikeluarkan keseluruhan air jika mampu. Kalau tak mampu timur 200 timur. Ni tak arti ni sebab najis dia tu, mughallazah dia tu. Dia mughallazah ni hadrat. Dia sebenarnya, itulah. Dia sebenarnya tidak maksud mughallazah tu. Sebab kalau haiwan ni, maksud najis ni, ialah kita sebut mughallazah lah sebenarnya. Sebab dia, kita setuh dia pun tak boleh. Ni kita sebut secara umum. Kalau babi tu boleh katakan tak ada khilaf lah. Kalau anjing tu lain pula. Tak apalah kita tok dua-dua tu. Kita kecek dalam konteks mazhab Syafi'i. Jaga mazhab Syafi'i pun dia kata kalau anjing tu kalau kering sama kering tak apa dia tu. Kau tu pokok masalah yang kata tak konsisten tu. Wano lagu tu. Tu panggil amrun ijtihadi. Tak apalah tu dah ni bab rekod. Kita tak sekira tu. Ni dia sebut sini khizir makna mughallaz sebab kalau kucing tak boleh makan juga. Dan kalau bila dia mati jadi bangkai najis belaka. Cuma masa hidup orang tak angin najis. Boleh setuh tu. Syiah tak boleh ya. Kalau Syiah ni kena seluar tak boleh. Kena baju tak apa. Ana pun tak tahu lah pekoh belah mana dia. Dalam kitab dia saja nak sebut ni. Kena sebut juga harga ya kan. Dia kalau kita peluk kita okey tak ada masalah. Tapi kalau kena seluar jadi najis. Jadi kalau pakai jubah lah ke mana ana pun tak faham. Kalau kita tak pingin lebah tu tak boleh. Kita tak akan luar pakai jubah saja. Lah ke mana tak tahu. Pelik pekoh dia. Jadi hak ni kalau najis tu najis mughallazah lah maksudnya. Masa hidup pun najis, masa mati pun najis. Maka dia kena timba 200 timba air. Ni tak mampu lah kau ni. Iktibar yang kedua, haiwan itu bukan najis. Dia kalau mati tu jadi bangkai najis, tu suku. Masa dia hidup tu dia tidak dikatakan najis. Misalnya kambing, binatang-binatang lain lah. Selain daripada mughallazah itu. Dan sebagainya, maka apabila pada haiwan itu ada najis mughallazah, tiba-tiba ada najis mughallazah. Misalnya tahi khinzir ke, tahi kalbun ke, kalbun. Sebab orang Kelantan ke sebut anjing pun dia punya lain, anjing. Bukan anjing. Baik, tak apalah mughallazah. Ada pada tubuh kambing tu. Masa ada tu dia jatuh dalam air tu, waktu dikira supuh pertama tadi kot, najis aini kot. Maknanya kena timba 200 timba juga. Kena buat dulu dia tu, muka tak hati ni syubuk binatang ni tak hati ni. 200. Tu kan. Apa ni? 200 timba tu kalau tak dia ada najis mughallazah tu. 200 timba. Jika tidak ada najis pada badan dia, kambing, tak adalah kita tak kambing. Tak ada najis. Kambing, sekambing-kambing. Disunatkan. Mengeluarkan 20 timba air nak suruh hati jadi tak ada was-was tu. Tu ya. Lepas tu kata bau kambing tu tak apa kambing. Mung pun lebih kurang kambing bau. Tak apa tu. Ni 20 timba nak sedap hati. Supaya kita tak rasa teragak-agak nak guna air. Baik, tak apalah. Lepas ni kita bincang dah siang ni. Sebab dalam pekoh baru ni dia ada perbincangan lain. Tak apalah. Apabila jatuh ke dalam telaga, kok tadi kita bincang tadi haiwan yang mana darah mengalir.
kucing, ayam tu kan kalau kena, kalau, sebab tu dia sembelih tu darah tubik. Baik. Adapun kalau jatuh dalam telaga tu haiwan yang tidak mengalir darah dia, seperti kala, jengking, ikan. Kita kata ikan tu mengalir juga tu darah tu. Sebab itulah dalam kitab fiqh hadirat dia kata ikan ni tak apa sebab dia binatang air. Hidup di satu alam dalam air. Dia ada bincang lain pula. Kalau nak kira mengalir, darah mengalir parat juga ikan ni. Sebab tu sini dia ada, ialah fiqh lagu tu hadirat. Sebenarnya masalah ikan ni dia kira suku pula. Jatuh tak apa. Sebab dia tu memang jenis haid. Tu dalam kitab fiqh sebut. Tak apalah dia buat gitu sini. Dan sebagainya. Hak jenis tak mengalir. Kita ke dia, kita kata. Lipai ke. Jenis-jenis gitulah. Dan sebagainya. Maka tidak memudaratkan air telaga. Selagi mana air telaga tu banyak tu mengikut pandangan orang melihat. Dia panggil mengikut uruf. Mengikut uruf. Uruf kata setahun ini banyak air. Sebab tu anak kata. Dia benda-benda gini kan hadirat. Dia mengikut ni amrun ijtihadi. Mengikut orang banyak. Tak banyak ni kalau mengikut. Kalau anak kata ni banyak dah. Kalau kata doa gitu. So dah kecoh dah. Jadi mengikut uruf. Uruf kira-kira banyak. Sebab tu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ada di kalangan tokoh-tokoh ulama. Dia kata banyak air. Kalau kita tepuk ni. Dia bergerak tu, dia jadi macam ada gelombang gitu. Dia kata kalau kita tepuk kali ni, siapa gerak pakai ujung, mana tu tak banyak air tu. Kalau air banyak kita tepuk, dia tak sapa ke ujung tu. Buat tepuk je. Tapi kalau air sikit tepuk, pakai ujung tu kena. Maknanya air sikit. Ada juga iktibar banyak tu gitu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau baru ni kita kata 10 kaki kali 10 kaki baru banyak. Itu salah satu pendapat mana dalam oleh tokoh-tokoh mazhab Hanafi kot. Tak apalah. Baik. Jadi kalau binatang yang tidak mengalir darah, maka tak apalah kira-kiranya gitu. Ni dia panggil benda yang payah kita nak urus lah. Benda-benda kecil gitu kan. Enggak dalam telaga ni lepah banyak. Kalau telaga tak tutup. Patut nak kira lagu mana tu. Silap-silap beratus-ratus ekor tu waktu masalah kot tu. Sebab itulah kalau kita tanya, anda pernah tanya ni, orang itu air dia kata dia bahaya tu sebenarnya, lipah tu. Kalau banyak dah tu, sebab tu dia kena tutup. Tu dari segi kesihatan pula. Dia ada pula tu. Baik, tak apalah. Baik, tokoh-tokoh dalam mazhab Malik berpendapat akan menjadi bernajis air telaga apabila haiwan mati di dalamnya kalau menepati 3 syarat. Haiwan mati dalam telaga. Kalau menepati 3 syarat ni, air dalam telaga tu jadi najis. Ni mengikut a'immah Malikiyah. Tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Hanafi. Lagu mana 3 keadaan tu? Yang pertama, binatang tu binatang darat. Sama ada manusia ke? Jadi manusia dia kata binatang darat. Haiwan darat. Tu contoh saja. Sebab kalau ahli mantik dia kata manusia ni hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik. Manusia ni binatang yang boleh berfikir. Apa ni Ibnu Khaldun kata tak betul, tak tahu. Ibnu Rushd kata tak betul. Ta'rif manusia tak sesuai kata binatang itu. Dia kata hak sesuanya al-insan madaniyum bit-tabi'i. Manusia ni makhluk Tuhan yang berkembang mengikut perkembangan zaman. Hak tu aku. Mana berlaku kita kata perubahan, dia boleh berinteraksi dengan zaman. Zaman berubah dia pun jadi berubah. Kalau lembu dak gitu. Tidak kata dulu maka pulau ni lembu ada maka peza. Tak ada tu. Rupa situ pakai amat tu. Allah buat sifat dia gitu. Baik. Jadi bila sebut haiwan ni mana pengguna adalah ilmu mantik lah. Ataupun kita kata bila yang jatuh tu makhluk darat lah kita kata. Manusia ke, binatang ke. Kau duduk atas darat. Hidup satu alam atas darat. Jika haiwan laut maka tidak akan menjadikan air itu najis. Ni maknanya jatuh ni matilah. Jatuh manusia jatuh mati. Binatang jatuh mati. Jika air itu jadi mutanajis, tetap mutanajis. Tadi kan kalau dia tu masih hidup ataupun tak kemul lagi tubuh, mana cebok lah kalau hak tu 200 timbul. Kalau hak ni siapa mungkin 40 timbul tengok keadaan. Tapi kalau mati, tubuh berpecah dah, pecah buruk, kena kering air telaga. Baik, tak apalah tu. Tapi kalau kita tengok mazhab tokoh-tokoh dalam mazhab Malik ni,
dia nampaknya lebih longgar daripada hak tadi. Hak mazhab Syafi'i ni lebih longgar. Semua pun ada kena ingatlah dalam bab taharah ni hak paling ketat ni mazhab Syafi'i lah. Paling ketatnya. Tu. Jadi kata Imam Malik, kalau haiwan darat sama ada manusia atau binatang, jika haiwan laut maka tidak menjadikan air itu najis. Binatang tu matilah, tak jadi. Ikan kau jatuh tu mati, ikan tu tak jadi najis. Ikan kecil dia ikan hidup. Sebab dia hidup satu alam di laut. Yang kedua, binatang itu termasuk manusia lah, dari jenis yang darahnya mengalir. Jadi iktibar darah mengalir ni bukan mazhab Syafi'i saja, mazhab Malik. Kalau yang jatuh tu dari jenis binatang yang darah mengalir, jika haiwan darat yang darah tidak mengalir mati dalam telaga, maka tidak menjadi najis. Maknanya kalau jenis darah mengalir, binatang darat juga ni, semua binatang darat ni. Kalau jenis yang tidak mengalir darah, kalau jengking tu tak apa, tidak menjejahkan air. Tapi kalau jenis mengalir darah, jenis kucing, ayam, tu mengalir darah. Kalau melih ke tubik, macut darah tu tak? Tu jadi najis. Bila jadi najis, kena pakai kaedah tadi, kira-kira gitu lah. Yang ketiga, berlaku perubahan pada air telaga. Apabila mati di dalamnya haiwan darat, ni haiwan darat ni, dan tidak berubah airnya, maka tidak menjadi najis. Sama ada haiwan itu besar atau kecil atau kira, dia kira berubah ke tidak air itu. Sifat air, 3 sifat air itu: bau, rasa, warna tu. Tu. Tetapi pokok mana pun mereka mengatakan sunat lah pada keadaan ini untuk mengeluarkan air sekadar dapat mententeramkan jiwa. Cukup dah tu setahu tu kita berasa tergamuk dah untuk guna air tu. Sebab tu dari setengah kita dia kata kena op dulu biar air tu jadi neutral balik. Dia pengaruh tanah tu, air tanah tu. Lepas tu dia punya mata air yang keluar daripada bawah tu, lok dulu mungkin sehari ke macam-macam lah sebut oleh kita. Baik. Hak tu mengikut A'immah Malikiyah. Ada pun mengikut A'immah Syafi'iyah, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan air ni ada dua. Bila kita nak cakap binatang jatuh dalam air ni ada dua. Air yang sikit, air yang banyak. Jadi hak tadi kena kembali situ lah, hak tadi mula-mula tadi. Air sikit ke banyak? Jika sedikit, jika air tu sikit, kena faham lah bila kata air sikit ni maknanya tak cukup 2 kolah dalam konteks mazhab Syafi'i. Dan mati di dalamnya binatang yang darahnya mengalir, sama ada haiwan ke manusia ke, maka air itu menjadi najis dengan 2 syarat. Syarat pertama, kalau ianya najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis, masuk najis tidak dimaafkan. Najis tidak dimaafkan, ini maksudnya najis. Najis itulah, najis ada 3. Ada 3. Mughallazah, mutawassitah dan mukhaffafah itu. 3 ni kalau kita kena basuh. Hak kita kata mukhaffafah tu renjis lah kita kata. Kalau sekiranya air kecil, budak kecil hak masih tak minum susu mak dia aja. Kenapa? Kalau mutawassitah lagi buat mughallazah lagi. Maknanya perlu dihilangkan air najis kerana tidak dimaafkan. Hak dimaafkan dia, orang panggil umum balwa. Misalnya kita kena kita di baju kita nyepit jok lepah. Kena lepah duk ni kita pun salah ni kena lekat tak apa tu. Benda tu kecil, dia bukan darah mengalir pun. Waktu dimaafkan, tu maksud dimaafkan. Nyamuk kita kata, ada darah tu tu darah kita bukan darah dia. Tapi orang tak panggil mengalir tu. Tak apa tu. Hak ni dak mesti basuh. Kalau hak mukhaffafah tadi kena renjis air. Surah kata kena mengalir, surah kata tak boleh mengalir, mazhab Syafi'i tak boleh mengalir, tak apa. Maknanya tak boleh maaf tu, kecuali mesti melalui proses tathhir, pembersihan. Itu maksud yang tidak dimaafkan. Kalau hak ni, maka air itu jadi najis lah kalau ni. Kalau masuk ni. Tu kalau air sikit lah. Mana siapa bubuh tu. Kayak kita pahadah, kalau air tak cukup 2 kolah, bubuh tak bubuh pun, kira najis lah. Tapi kalau air lebih 2 kolah, kalau masuk najis, kalau bubuh 3 itu, baru dikira najis. Apa ni, kalau tak bubuh tak apa. Sebab air lebih 2 kolah. Baik. Hal tu basic dalam perbincangan berkait dengan mazhab Syafi'i. Selagi najis tu dicampur oleh seseorang. Ni hadirat nak faham lagu ni. Hadis. Waktu kita kata najis tu najis mana? Najis yang tidak dimaafkan itulah. Dicampur ke. Ada orang tahu dalam tu. Jadi najis. Tapi nak jadi najis dia kena tengok kadar air tu banyak ke sikit. Kalau sikit jadi najis. Kalau tak sikit bubuh ke tidak. Tu.
Sebab tu dia buat, jika air tu banyak, iktibar banyak dari mazhab Syafi'i, 2 qalah ke atas. Yang mati di dalamnya haiwan yang darah mengalir, maka tidak akan menjadi najis, melainkan apabila berubah salah satu daripada 3 sifat asal air mutlak itu. Jika airnya sedikit, kurang 2 qalah, hukum mana jadi najis lah. Bila kurang 2 qalah. Dia tetap gitu. Gitulah hadirat. Baik, anda nak sebut sebelum kita pergi ni, kalau dalam kitab-kitab baru anda tengok juga. Misalnya dalam kitab Taudih Syarah pada Bulughul Maram tu, dia kata kena tengok juga. Sebab Islam ni dulu, zaman dulu setakat tu je. Orang panggil maklumat tentang hak orang nak bersih sekadar tu. Dia tak ada makmal apa pun. Learn ni, tama-tama kalau berlaku sebab zaman ni pun dia boleh berubah juga. Misalnya zaman ni di satu tempat tu bila berlaku kisah ni, tempat tu tempat wabak misalnya. Tempat wabak. Banyaklah berlaku air cinta ikuh kata dia tak padan ni, berubah 3 rasa. Dia kena cek dari sudut lain juga. Kadang-kadang rasa tak ada supaya air mutlak, supaya air asal, warna, bau, semua tak berubah lah ke. Kadang-kadang ada dia bakteria kau kita kata, ada kuman ke. Bahaya tu. Dan anda pernah tanya lah ni. Pernah tanya. Pakar dia. Fakir jadi bawah Shell. Orang muda, orang daripada Kuantan. Dia sebut tentang air berkata bahaya. Ustaz dia kata. Kita kena tengok keadaan tempat tu lagu mana. Kalau dia kawasan wabak tu, kawasan kotor tu loh. Contoh kotornya kau dia. Minta maaf sebut ni, kita bukan nak sentuh agama. Misalnya kawasan tu kawasan orang bakar mayat misalnya. Kalau mayat tu dia tahu dalam apa ni? Sungai. Dia akan mempengaruhi air dalam bumi. Kata pakar tu. Jadi kalau kita nak pakar keadaan tengok bersih kita, tak boleh. Dia kena wagi di makmal, kena analisa itu. Mengikut cara saintifik lah. Dia tak selamat. Kita ni, kita bincang ni, apa orang bincang gini, dia bukan sekadar untuk ambil wuduk ni, untuk digunakan dengan selamat. Sebab air ni sumber utama. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Amal tu macam mana? Anda pernah wagi tempat kajian air di Panji belakang tu dia ada tempat kajian. Kita boring air untuk pelajar lah. Itu bersih lah. Sampai 3 hari tak ada kedodok. Bersih. Kita pun tak patut wagi dia kata magnesium dia kata. Anak pun dia bukan bidan lah, cuma dia kata magnesium dia boleh merosakkan kulit dia sebut. Ada banyak dia kata. Tak selamat untuk diminum. Walaupun bersih nampak pun. Sepak sepuluh mutlak, air mutlak dah. Tapi dia kata tak boleh. Kalau ustaz guna ni berpanjangan, dia boleh jadi nyakit kulit pelajar dia tu. Kata tak boleh. Tunggu tak kata tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh guna. Lebih teliti lagi. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab air laut adalah suci. Ni namun ni lah ni hadis yang ke-6. Hadis 479. Wa an Abi Hurairah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bih atishna afanatawadda' mimma Majah wad Darimi. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata gini. Dia tanyanya gini, dia tanya. Pertama, air mutlak lah, air suci lagi menyucikan air mutlak. Sikit ya bawa tu. Tak banyak. Jika kami berwuduk menggunakannya, maka kami tak boleh nak minum dah air. Dahagalah kami. Sebab air sikit saja ada. Boleh ke tidak kami berwuduk menggunakan air laut? Hak masih perak tu. Boleh ke tidak? Maka dia tanyanya boleh ke tak? Spesifik tu soalan dia tu. Air laut boleh ke tak? Air laut adalah suci. Maknanya dan menyucikan lah. Dan bangkai yang ada binatang-binatang laut, hak mati tu halal boleh makan. Kalau kita nampak ikan napung tu, kita boleh ambil ikan tu. Cuma dia tak kena beringat juga. Ikan hak napung ni ulama dia ada perbincangan pula tu. Napung lagu mana? Sebab dia napung ni kena tengok. Dia kata kalau napung tu baru kita mesti pastikan napung tu baru ke, sebab ikan ni kalau dia tenggelam dulu, lama lepas tu baru napung, hak tu tak boleh. Dia ada macam ada keumai, macam-macam dia sebut. Di dalam kitab klasik. Sebab tu orang laut dia tahu tu. Ni dia boleh tengok, ni mati, ni lama ni. Sebab keadaan dia gini. Maknanya dia sudah rosak dah tu. Sebab tu setengah dalam kitab-kitab klasik dia kata kalau
dia boleh cek orang yang duduk di laut tu, dia boleh cek biasa di kawasan nelayan, dia boleh tengok mana ikan setahun ni mana dia pernah tenggelam dulu, lepas tu bila sampai saat dia napuk, tu tak boleh makan tu, tak boleh makan tu, bahaya tu. Kena tahu pula lah tu ilmu tu. Tapi secara umumnya, maknanya binatang laut bila dia mati tanpa melalui sembelih boleh makan, halal. Dia nak ayat tu ya. Lepas tu mu nak cek lagu mana halal, selamat ke tidak, tu kena ilmu dunia lah pula tu. Jadi penerangan, kita cuba tengok penerangan. Seorang lelaki yang disebut dalam hadis ni rajulun. Jadi kata Abu Hurairah, dia kata rajulun sa'ala rajulun. Siapa dia rajulun tu? Seorang lelaki tu siapa? Para ulama mengatakan nama lelaki ni Ubaid. Khilaf lah, ada kata nama dia Ubaid, ada kata nama Abdun, ada kata Humaid, ada kata Uqail. Ulama tak sepakat. Boleh jadi nama Ubaid, ada yang kata nama Ubaid, ada yang kata nama Abdun, ada yang kata nama Humaid, ada yang kata Uqail. Sebab tu ulama kata tak penting nama tu. Itu cuma ayatnya ada disebut oleh ulama. Baik. Sahabat yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut datang bersama rombongannya untuk mempelajari ilmu agama daripada Nabi. Beliau sebagai juru cakap pada jemaah dia. Jadi timbul isu ni sebab dia mari kat laut. Mana dia duduk seberang laut ni. Mari nak ngaji dengan Nabi. Nak dapat ilmu daripada Nabi. Nabi masih ada. Maknanya sahabat lah ni perempuan ni. Jika ingin menunaikan haji saja disebut ni. Kalau tak sebut tak apa ni. Tapi malik yuk kita tahu. Jika ingin menunaikan haji, umrah atau jihad, kau tu boleh digunakan jalan laut. Tapi kalau tidak untuk tujuan tu, Nabi tak benar, tak boleh. Nabi SAW melarangnya. Dan larangan tersebut atas dasar syafaqah. Kerana Nabi ni kita kata simpati, kesian. Nabi kasih pada sahabat dia. Apa tu? Kerana walaupun kematian tu kita sedia maklum, duduk tempat selamat pun boleh mati. Tetapi laut ni zahir dia sudah berbahaya. Nabi tak sebi bahaya. Tapi oleh kerana nak mengerjakan haji tak apalah bahaya. Kalau mati-mati syahid. Tapi kalau urusan-urusan kecil-kecil tak payahlah takut bahaya. Ada larangan begitu. Walaupun hadis tu lepas ni dia mari hadis, walaupun setengah ulama kata hadis tu sangat dipertikaikan. Baik, cuba kita tengok bawah tu dia ada buat. Sahabat tersebut bertanya mengenai air laut. Adakah air laut ni boleh kita guna untuk ambil air semaya? Kalau boleh ambil air semaya, mandi junub pun boleh jugalah. Itu mafhumnya. Mungkin kerana ianya berasa masin, atau kerana di dalam laut tu terdapat banyak bangkai-bangkai dan juga sampah sarak yang dibuai oleh manusia. Sahabat pun jadi tak berani nak kata halal. Kau tengok dengan sahih tu tentu dah halal tu, luah tu semua. Tapi muka masing, muka sifat air asal tidak masing gitu. Ataupun kerana banyak binatang mati tu, lagu mana? Maka Nabi pun kata, anna ya'la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal bahr huwa jahannam. Tu. Ni yang jadi parok ni. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ya'la radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya lautan itu ialah jahannam. Parok tu. Ni riwayat oleh Hakim dalam Mustadraknya. Ni ulama kata dhaif ni. Dhaif ni. Ni dhaif ni. Ada khilaf, setengah kata dak sebab ada setengah kata tu dia kata dak ni mana hasan li ghairi. Tapi ramai ulama kata ni dhaif. Dhaif beratlah. Tak apalah, kita tengok dulu kan. Tu satu riwayat. Riwayat lain. Ana Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna tahta al-bahri nara wa tahta an-nari bahra. Riwayat Hakim juga. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sesungguhnya di bawah laut itu neraka. Api neraka bawah laut. Dan di bawah neraka itu ada laut. Pula tu. Bagaimana tu? Baik. Sini anak ada buat itu Baik, sebelum kita pergi hak tu anak nak sebut sekilas sini lagu mana dengan hadis ni? Baik. Jadi hadis ni innal bahru wa jahannam tu, sesungguhnya neraka adalah jahannam.
Dia sebenarnya riwayat ni diriwayatkan oleh beberapa sumber. Misalnya dalam Musnad Imam Ahmad pun ada, dalam Mustadrak Hakim pun ada. Kalau dalam kitab Bukhari, dalam Tarikhul Kabir. Dalam Sahih Bukhari tak ada. Dalam Tarikhul Kabir tu ada juga. Status hadis ini diperdebatkan oleh ulama. Baik. Sebahagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Misalnya Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilatul Ahadith Ad-Dhaifah dia kata lemah. Berapa lemah tu? Kerana dalam sanad dia tu ada perawi yang ulama tak kenal. Nama tu ada, ulama tak kenal. Kalau nama Zaid, dia kata nama Zaid tu ulama tak kenal. Tetapi Imam Hakim dalam kitab Mustadrak mengatakan sanad ni sahih. Meskipun beberapa ulama lain tidak sepakat dengan sahih dia ni, maksudnya ada turut lain yang sebut begitu. Baik, tak apalah. Tak, cuma mana nak sebutnya gini lah ni. Jadi hak ni hak berkenaan dengan hadis tadi, di bawah laut ada neraka, di atas laut, di bawah neraka tu ada laut. Hak ni semua ni isyarat kepada bahaya yang ada pada lautan itu. Boleh kata ulama kata gitu maksudnya. Kita terima hadis ni sahih ke, hasan ke, dhaif ke, dari segi huraian ulama ini bahasa berkias. Bukan nak ayat atau laut tu jahannam. Tapi ada setengah ulama kata jahannam tu nak ayatnya bahawa laut ni dia seperti gaung juga. Sebab jahannam ni asal mana gaung yang dalam. Kalimah jahannam itu sendiri. Seperti mana kalau kita duduk atas bukit tinggi, maka gaung dia dalam lah kalau bukit tu tinggi. Rupanya bentuk muka bumi laut ni serupa dengan muka bumi kita ni juga. Dia ada gaung. Maknanya bahagian tu dalam. Bayar ke kapal selam tak ada gigi pecah. Bila dalam tu mana tekannya air tu lagi kuat lah. Itu maksudnya. Hak tu ulama kata berkiah juga. Sebab dulu orang Arab sebelum Quran guna jahannam kepada neraka, dia guna kepada gaung yang sangat dalam tu. Penggunaan asal kalimah Arab. Tapi bila Quran mari, jahannam tu diguna pakat untuk orang panggil kedalaman neraka tu. Diguna untuk tu. Baik, ana pun habis sikit di sini. Jadi kata-kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi Nabi tidak menjawab pertanyaan sahabat. Sahabat tanya, air laut boleh ambil wuduk ke tak? Tiba-tiba Nabi jawab, dia kata air laut tu menyucikan. Air dia tu tahur, menyucikan. Tahur ni hadirat, kalau terjemah hak sebenar, tahur di mana menyucikan berkali-kali. Dia bukan sekali. Atas wazan fa'ulun, dia panggil sirah mubalaghah. Di segi bahasa Arab. Bila sirah mula, kita boleh terjemah at-tahur mana berkali-kali. Sebab itulah, ni ana sebut ni maknanya bukan dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab lain ni, kalau sahabat pun dia kata kalau kita ambil wuduk, kita basuh gini, kita tak ada air tu boleh guna pula. Air wuduk tu boleh guna, air ta'ar, bila kita boleh guna wuduk pula. Sebab apa? Tubuh manusia ni tidak najis. Air tu tahur, berkali-kali boleh diguna untuk bersuci. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh sebab dia sudah jadi musta'mal. Anda tidak nak bicara lah musta'mal ni khilaf di kalangan ulama. Sebab dalam mazhab Syafi'i memang masyhur penggunaan istilah musta'mal itu. Waktu biarlah waktu tu. Gitu. Jadi makna kita jemah bahawa air laut tu tahur. Berkali-kali boleh menyucikan. Bukan sekali. Sifat dia tu. Al-hillu maitatu. Patut bangkai dia halal. Tak payah sembelih. Besar mana ikan pun. Tak payah sembelih. Baik. Jadi Nabi ni bila sahabat tanya, dia tak jawab, ya boleh. Dia tak jawab gitu. Boleh ke air laut ni kita nak guna wuduk? Nabi kata boleh. Nabi tak jawab gitu. Tapi Nabi jawab dengan jawapan yang lebih banyak manfaat daripada hanya sekadar jawab ya. Itu maksud dia. Di mana Nabi menggunakan sirah yang lebih umum, iaitu air laut tu suci, maknanya boleh lah. Lepas tu Nabi sebut lebih jawapan. Nabi kata bangkai dia binatang dan semua boleh makan lah. Maknanya bila Nabi kata tahuru ma'uhu, maknanya boleh guna untuk berwuduk. Cuma jawapan Nabi dulu. Tak apalah. Mengikut mazhab Syafi'i, hadis ini menunjukkan semua binatang laut sama ada ikan atau selain ikan adalah halal. Bagaimana pun dia mati tak kira. Asalkan dia binatang laut. Dalam kitab fiqh ni macam-macam. Ada sebut ni bukan mazhab Syafi'i lah. Dia kata anjing laut tak boleh makan sebab anjing laut tak boleh makan. Anjing lah. Setengah ulama kata mana sahabat tu nama tu. Lepas tu kuih tahi itik tu lah ke mana? Kuih tahi itik sedap tu. Kau tak diserah. Kuih tahi itik lah. Sekat tahi itik.
Boleh tu. Tak kira nama tu. No ayatnya ada yang kata gitu. Baik, tak apalah. Adapun haiwan yang hidup dua alam seperti katak, penyu, ular dan sebagainya, hak ni haram. Begitu juga haram binatang yang mempunyai panggil racun, bisa tu lah. Hak ni hadrat ni ringkas ni bicara dalam konteks mazhab Syafi'i ni. A'immah ikhtilaf. Mana para imam mazhab berbeza pandangan mengenai manakah haiwan laut yang boleh dimakan dan manakah yang tidak boleh dimakan. Berlaku khilaf pula. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahawa di antara haiwan-haiwan laut hak boleh makan ikan sekarang. Ikan yang halal dimakan, kata Imam Abu Hanifah. Sebenarnya Maulana kata sutun dia wikit tu, pokok dia mewah kita bahas sutun tu. Siapa Maulana kata rugi pokok no sutun wik aku. No sedap-sedap wikit tu lah aku. Udah itu akhir. Pelajar-pelajar dia kata mewah makan tu. Dululah tak tahu. Anak pun khabar pun dia pun makan dulu. Tak tahan juga dia pun main dia buat paprik macam ni. Kalau tu anak tambah tu. Bunyi gitulah. Tak apalah. Tapi kalau kiranya ikan lah. Jadi pandangan Imam Abu Hanifah ni dia mengambil kira maksud ihtimal tu, maknanya dia ambil boleh jadilah, ulama kata ihtimal tu boleh jadi. Dia mengambil kira maksud sabda Nabi al-hillu maitatu. Maknanya maksud al-hillu maitatu, halal bangkai tu mengikut Imam Abu Hanifah ialah haiwan yang mati dalam laut suci, maka airnya jadi suci. Tapi hukum mana pun dia kata hanya ikan sahajalah halal dimakan. Tak apalah tu. Terdapat istilah dalam mazhab Hanafi pada bab udang. Udang tadi. Sama ada dia boleh dimakan atau tidak. Kalau kita terima pendapat dalam mazhab Hanafi kata udang boleh makan, jadi dua. Ikan udang lain tak boleh kok, sotong tak boleh lagi. Kena ada khilaf lain pula lah kalau nak boleh tu. Dalam bab ni tak ada Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Mari juga dia puasakan laut. Kecuali ada bisa, ada bahaya. Hak bahaya dia proses lagi. Dia proses lagi. Dia kata hak jenis ada bisa, dia ada cara proses dia. Kalau tak kena gaya, jadi kalau boleh, kalau kena gaya jadi tak ada bisa. Boleh. Bila hilang hukum tu. Dia gitu. Tak apalah hadirin. Kemudian untuk minggu seterusnya lah akan datang kita bincang pula boleh ke tidak berwuduk dengan air nira. Ni terjemah dia ni tak apa kena. Buku kata tak apa kena ni maksud kita dalam konteks kita air nira ni kan air nira ni. Tidak itu gigi kedah ni lagu mana kalau gigi kedah. Kita sini nira tu tidak mabuk. Tak. Tuak tak boleh makan. Boleh minum tidak gitu kalau tempat kita lah. Jadi nira ni maksud dia. Dia istilah nabis tu kita akan bincang akan datang. Sebab dalam hadis disebut Nabi. Nabi ni perah anggur ataupun buah tamar. Bukan perah. Dia gini anda sebutlah lebih kurang kita bincang akan datang. Dia setengah ulama dia mentakrifkan Nabi ni air perah. Setengah ulama dia air rendaman. Dia tak sama tu. Tu kita bincang akan datang. Ni lah orang tuduh kata Imam Abu Hanifah menghalalkan arak tu. Tak. Ada sungguh-sungguh tu orang Arab juga. Paruk dia kata kau Imam Abu Hanifah. Padahal dia tak erti. Siapa Imam Abu Hanifah ni paling bingung. Macam-macam yang kata. Tak apalah hadirin ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.